Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Ayas bin Muhammad Uthani dari Sekolah Kebangsaan Jawi, kod sekolah PBA 4013. Saya akan berkongsi tentang sebuah novel yang telah saya baca. Novel tersebut berjudul Berbakti kepada Ibu. Novel ini ditulis oleh Maharni Syuhaida. Buku ini diterbitkan oleh Sinergi Media Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 160 halaman yang bercetak. Tema novel ini adalah tentang kekeluargaan. Misi yang hendak disampaikan ialah kita perlu sentiasa mengambil berat tentang ahli keluarga kita. Kita juga perlu menghormati ibu bapa dan sentiasa mencari peluang untuk berbakti kepada mereka. Seterusnya, marilah bersama-sama menghayati cerita berbakti kepada ibu bersama-sama saya. Novel ini mengisahkan tentang Razman, seorang pelajar yang sangat baik hati. Razman tinggal bersama ibu dan 2 orang adiknya setelah kematian bapanya. Razman bekerja sebagai penghantar surat khabar selepas waktu sekolah. Untuk membantu ibunya, kisah Razman yang menghadapi kainah dan sikap rakan-rakan di sekolah yang memandang rendah dengan pekerjaan yang dilakukannya sangat menyentuh hati. Razman kerap disindir oleh rakan-rakannya Syahrul. Namun begitu, dia terus bertahan dan bersabar. Akhirnya, seorang usahawan yang merupakan pelanggan surat khabar Razman menawarkan diri membantu pengajian Razman dan adik-adiknya sehingga berjaya. Demikianlah ulasan saya tentang novel yang sangat menarik ini dan mempunyai mesej sangat berguna. Sekian, terima kasih.